Pernah tak rasa macam ni? Anda tengah seronok dalam perjalanan, mungkin tengah baca buku atau layan telefon dekat tempat duduk belakang. Tiba-tiba, rasa pening mula datang. Rasa loya, peluh sejuk, terus mood rosak. Pengalaman yang sangat biasa ni kita panggil mabuk gerak. Dan hari ni, kita akan fahamkan betul-betul apa sebenarnya yang terjadi dalam otak kita. Pelik kan? Kita cuma duduk diam je, fokus pada buku, tapi kenapa badan kita rasa macam tengah berperang? Ini bukan mainan perasaan tau. Sebenarnya, ada penjelasan sains yang sangat menarik di sebalik semua ni. Dan kalau anda selalu kena macam ni, jangan risau, anda tak keseorangan. Langsung tak? Kajian menunjukkan lebih kurang 1 daripada 3 orang memang sangat mudah kena mabuk gerak. Sebenarnya, boleh dikatakan semua orang pun boleh kena kalau pergerakan tu cukup kuat dan lama. Jadi, ia adalah sesuatu yang sangat-sangat normal. Perkara pertama yang kita kena faham betul-betul ialah mabuk gerak ni bukanlah tanda anda lemah, atau tak lasak, atau terlalu banyak fikir. Bukan. Ia sebenarnya cuma satu tindak balas biologi yang normal yang berpunca daripada cara otak kita memproses maklumat. Jom kita bedah siasat proses ni sama-sama. Okey, ini plan kita untuk hari ni. Mula-mula, kita akan kenali papan pemuka gerakan dalam otak kita. Lepas tu, kita akan tengok punca utamanya, iaitu ketidakpadanan deria. Seterusnya, kita akan siasat kenapa benda ni buat kita rasa loya. Dan yang paling penting, kita akan tengok apa cara yang betul-betul berkesan untuk atasinya. Jom kita mulakan dengan bahagian pertama. Cuba bayangkan otak anda ni ada satu sistem yang super canggih untuk kesan pergerakan. Macam papan pemuka dalam kereta yang bagi tahu kelajuan dan sebagainya. Sistem dalam otak kita ni sentiasa bekerja untuk pastikan kita tahu di mana kedudukan badan kita dan sama ada kita sedang bergerak atau tidak. Inilah soalan paling penting yang otak kita cuba jawab setiap saat. Kita tengah bergerak ke? Kalau ya, ke mana? Laju mana? Dan untuk dapatkan jawapan yang paling tepat, otak kita tak bergantung pada satu sumber je. Ia kumpulkan maklumat daripada 3 sensor utama dalam badan kita. Okey, 3 sensor utama ni ialah: pertama, mata kita. Sudah tentulah untuk penglihatan. Kedua, sistem vestibular. Nama saintifik sikit. Tapi ia cuma satu sistem hebat dalam telinga kita yang kesan pergerakan kepala. Dan ketiga, propriosepsi. Yang ni best. Ia adalah deria yang bagi tahu otak kita kedudukan badan kita tanpa perlu tengok pun. Contohnya, cuba tutup mata sekarang dan angkat tangan kanan. Anda tahu kan tangan anda kat mana? Jadi ketiga-tiga ni bekerja sebagai satu pasukan. Mata kita akan laporkan, okey, saya nampak pokok-pokok bergerak ke belakang. Telinga dalam kita pula akan laporkan, saya dapat rasa ada pecutan dan kereta ni sedang membelok. Dan sensor badan kita pula akan bagi tahu, saya rasa kita sedang duduk tegak. Bila semua laporan daripada 3 sensor ni sekepala, contohnya masa kita tengah berlari, mata nampak kita bergerak, telinga dalam rasa kita bergerak, badan pun rasa kita bergerak, otak kita akan rasa tenang. Semuanya ngam. Otak kita suka bila semua maklumat ni selari. Di sinilah masalahnya bermula. Inilah dia punca utama mabuk gerak. Satu fenomena yang dipanggil ketidakpadanan deria. Ia berlaku bila papan pemuka dalam otak kita dapat data yang bercanggah dan tak masuk akal daripada sensor-sensornya. Nama teknikalnya ialah konflik deria. Dalam bahasa mudah, otak kita jadi keliru. Satu deria kata lain, deria yang satu lagi kata benda lain pula. Bayangkan ada 2 orang bagi laporan yang berbeza tentang benda yang sama. Mestilah kita pening kan? Macam itulah otak kita rasa. Okey, jom kita kembali ke contoh klasik tadi. Anda tengah baca buku dalam kereta. Mata anda yang tengah fokus pada muka surat yang tak bergerak tu, hantar laporan ke otak. Bos, keadaan statik. Kita tak bergerak. Tapi, pada masa yang sama, sistem dalam telinga dalam anda yang boleh rasa setiap selekoh dan bonggol, hantar laporan yang berbeza. Tunggu sekejap, saya rasa kita tengah bergerak laju ni. Jadi, otak kita dapat 2 mesej serentak. Tak bergerak dan bergerak. Kekeliruan inilah yang mencetuskan siren kecemasan dalam kepala kita. Dan konflik ni boleh jadi terbalik juga tau. Contohnya bila anda tengok filem aksi kat skrin IMAX besar atau guna VR. Mata anda nampak adegan kejar-mengejar yang laju gila dan menjerit pada otak, kita tengah terbang laju ni. Tapi telinga dalam dan badan anda pula hantar laporan yang tenang, taklah, kita tengah duduk diam je atas kersi. Sekali lagi, konflik. Dan hasilnya boleh jadi sama, rasa pening dan loyah. Untuk faham lagi pasal telinga dalam ni, cuba bayangkan alat timbang air yang tukang rumah guna tu, yang ada cecair dengan gelembung udara.
Lebih kurang macam itulah sistem dalam telinga kita, tapi versi super canggih. Ada cecair dan bulu-bulu halus yang sangat sensitif. Bila kepala kita bergerak, ke depan, ke belakang atau pusing, cecair ni akan bergerak dan bengkokkan bulu-bulu tu. Inilah cara otak kita tahu dengan tepat macam mana kepala kita bergerak. Bila sistem ni kata bergerak, tapi mata kata tak, otak kita anggap ni satu ralat yang serius. Okey, kita dah faham yang otak kita keliru. Tapi persoalannya sekarang, kenapa kekeliruan ni secara spesifiknya buat kita rasa loya dan nak muntah? Apa kaitan antara salah faham isyarat gerakan dengan perut kita? Jom kita siasat. Inilah misteri terbesarnya. Rasanya macam tak logik kan? Cuma sebab ada ralat dalam data, tiba-tiba badan kita bertindak balas dengan begitu teruk sekali. Peluh sejuk, pening, sampai rasa nak muntah. Jawapannya mungkin terletak pada cara otak kita berevolusi untuk melindungi diri kita daripada bahaya. Okey, dekat sini kita kena jujur. Sebenarnya, sains masih belum ada satu jawapan muktamad yang 100% pasti dan diterima oleh semua orang. Tapi ada satu teori yang sangat kuat dan logik yang jadi penjelasan paling popular setakat ini. Ini teori yang paling popular, hipotesis pengesan toksin. Teorinya macam ni, dari sudut evolusi pada zaman nenek moyang kita dulu, satu-satunya keadaan di mana deria kita boleh jadi kacau bilau macam ni adalah apabila kita termakan sesuatu yang beracun, contohnya cendawan liar. Racun tu akan ganggu sistem saraf kita dan buat isyarat deria jadi tak betul. Jadi, otak kita mungkin dah berevolusi untuk buat satu kesimpulan pantas. Konflik deria ni mesti sebab ada racun dalam badan, langkah terbaik, keluarkan semua isi perut sekarang juga. Walaupun teori toksin ni kedengaran sangat logik dan menarik, kita kena ingat yang ia masih satu teori yang dibahaskan. Para saintis cakap ia susah nak dibuktikan dalam makmal dan ada juga penjelasan alternatif lain yang sedang dikaji. Tapi, tak kisahlah teori mana yang betul, kesimpulan praktikalnya tetap sama. Punca utama simptom mabuk gerak ialah konflik deria. Jadi, kunci untuk rasa lebih baik adalah dengan mengurangkan percanggahan antara apa yang mata kita nampak dan apa yang badan kita rasa. Okey, cukup dengan teori. Sekarang kita masuk ke bahagian yang paling praktikal. Dalam bahagian ni, kita akan tengok strategi-strategi yang disokong oleh bukti untuk bantu kita elak atau kurangkan mabuk gerak. Kita mulakan dengan cara-cara yang tak perlukan ubat. Ini adalah perubahan sikap dan tabiat yang paling mudah, risikonya rendah, tapi kesannya boleh jadi sangat besar. Okey, jom kita tengok satu-satu. Nombor 1, dan ini yang paling berkesan, pandang keluar. Fokus pada ufuk. Kenapa? Sebab ini akan paksa mata kita untuk bersetuju dengan apa yang telinga dalam kita rasa. Seterusnya, pilih tempat duduk yang paling stabil, di tengah kapal atau tempat duduk depan dalam kereta. Ini kurangkan gegaran. Ketiga, cuba sandarkan kepala dan jangan banyak gerak. Lepas tu, dapatkan udara segar. Buka tingkap sikit pun dah boleh bantu. Dan akhir sekali, elakkan makan terlalu kenyang sebelum perjalanan dan lama-kelamaan badan kita boleh dilatih untuk jadi lebih biasa. Kalau cara-cara tadi masih tak cukup berkesan, jangan risau. Ada pilihan ubat-ubatan yang memang dah terbukti secara saintifik boleh membantu. Ada 2 jenis ubat yang utama. Pertama ialah skopolamin yang selalunya datang dalam bentuk plaster yang kita tampal belakang telinga. Ia sangat bagus untuk pencegahan. Jenis kedua ialah ubat antihistamin generasi pertama. Kedua-duanya memang berkesan, tapi ada satu kesan sampingan yang sama, mengantuk dan mulut kering. Jadi kalau anda yang kena memandu atau perlu kekal cergas, kena pertimbangkan betul-betul. Akhir sekali, jom kita tengok beberapa pilihan lain. Bukti saintifik untuk pilihan-pilihan ni mungkin tak sekuat ubat tadi, tapi risikonya rendah, jadi tak salah untuk cuba. Halia, ini memang petua orang lama. Ada beberapa kajian yang tunjukkan ia boleh bantu kurangkan rasa loya. Gelang tangan akupresur pula, bukti saintifiknya agak lemah. Tapi ada sesetengah orang rasa ia membantu. Mungkin kesan placebo. Tapi kalau ia berkesan untuk anda, teruskan saja. Dan jangan pandang rendah pada kuasa pernafasan. Tarik nafas dalam-dalam, hembus perlahan-lahan. Ia tak selesaikan konflik deria, tapi ia boleh bantu tenangkan tindak balas badan kita. Okey, bayangkan situasi ni. Anda dah mula rasa mual. Peluh sejuk dah keluar. Apa yang perlu anda buat serta-merta? Slide seterusnya ni adalah pelan tindakan kecemasan anda. Ini langkah-langkah kritikalnya. Pertama dan yang paling penting, berhenti baca atau tengok telefon. Terus pandang keluar, cari ufuk dan fokus kat situ. Kedua, pusingkan badan ke depan dan sandarkan kepala. Kurangkan pergerakan. Ketiga, buka tingkap atau halakan penghawa dingin ke muka. Udara sejuk sangat membantu.
Keempat, minum air sikit-sikit. Dan akhir sekali, kalau anda dah ambil ubat pencegahan, sabar, ia sepatutnya akan mula berkesan. Okey, sebagai penutup, jom kita ulang kaji sekali lagi idea paling penting yang kita perlu ingat daripada perbincangan kita hari ini. Inilah dia rumusan paling ringkas. Mabuk gerak pada asasnya ialah masalah komunikasi dalam otak. Satu jabatan kata kita bergerak, satu jabatan lagi kata kita statik. Bila anda faham yang ia cuma satu salah faham, anda dah pun ambil langkah pertama untuk mengawalnya. Satu lagi peringatan penting, walaupun selalunya mabuk gerak ni tak berbahaya, ada beberapa tanda amaran yang anda kena ambil perhatian. Kalau rasa pening tu datang tiba-tiba walaupun anda tak bergerak, atau kalau ada simptom lain macam sakit kepala yang kuat atau masalah pendengaran, lebih baik dapatkan nasihat doktor. Jadi, sekarang anda dah faham sains di sebalik mabuk gerak. Untuk perjalanan anda yang seterusnya, strategi mana yang anda akan cuba? Mungkin anda akan terus duduk di kerusi depan atau mungkin sediakan gula-gula halia dalam beg. Dengan ilmu ni, anda sekarang lebih bersedia untuk mengawal keadaan dan menjadikan perjalanan anda lebih selesa.